Mencuba sesuatu yang baru buat pertama kali memang satu pengalaman yang tak boleh dilupakan. Rasa teruja, gembira, semuanya ada. Dah lama kami teringin nak experience life on the road macam ni. Akhirnya kami berpeluang merasai bagaimana suasana berkemping menggunakan camper van. Trip kali ni memang agak spontan, tak ada plan, cuma ikut gerak hati dan mood je. Kadang-kadang plan buat kita stres. Jadi kali ni kami putuskan nak enjoy je tanpa tekanan. Sepanjang perjalanan nanti, kami akan kongsikan macam mana kami set up camper van, tempat yang kami singgah dan view menarik yang kami nikmati sepanjang trip ni. Jom ikuti perjalanan camper van kami. Okay, Assalamualaikum dan hai semua penonton Nasi Lemak TV. Okay, untuk minggu ni kita orang pergi bercamping lain sikit. Minggu ni kita orang guna camper van. Camper van untuk pergi bercamping. Camping kat mana? Jom ikut kita orang. Sekarang kita orang ada dekat atas highway menuju ke Melaka untuk cari spot camping dengan camper van ni. Sekarang bawa relax-relax je. Bawa camper van ni kena relax-relax je. Memandangkan camper van ni luas, kejap-kejap duduk kat belakang lah pula. Nak try rasa macam mana feel duduk dekat belakang. Alhamdulillah memang selesa. Kat depan pun memang selesa. Nanti dekat campsite kita review camper van ni. Nak tengok berbaloi tak untuk disewa. Mana tahu kod-kod antara korang ada yang berminat nak sewa camper van ni. Okay, kita orang berhenti dulu sini sekejap untuk solat. Lepas tu baru kita sambung selepas tol Jasin ni. Tadi kita orang dah contact satu campsite dekat Melaka. Campsite ni rasanya ramai juga orang dah tahu ni. Campsite Camp Tasik Biru. Kita contact tadi, kita tanya boleh masuk camper van tak? Dia orang cakap boleh. So kita lepas ni menuju ke sana lah. Okay, setakat ni. Okay, kita sambung balik perjalanan. Dah siap solat kat sini. Ni kereta ni gear dekat sini tau. Kalau korang pakai, gear dia dekat atas ni. Macam kereta Mercedes dulu-dulu. Jangan tersilap pula macam signal. Handbrake release ni. Okay. Jom teruskan perjalanan. Sebelum sampai ke campsite, kita nak singgah jap dekat ni Speedmart. Nampak Speedmart je dekat sini. Tak tahulah kalau kat depan-depan ada pergi kedai. Kita nak beli sikit barang-barang apa yang tak cukup lah. Nak tengok apa lagi. Jadi kita ambil susu. Ni barang kita beli dekat Speedmart tadi. Kita nak letak dalam kereta ni, senang lah. Dia ada fridge. So kita beli tak payah bawa cooler box, letak je dalam ni. Okay, kita letak sausage kita beli untuk makan. Lepas tu kita on dekat sini. Kita dah on, lampu nyala ni. Buat je nombor 1. Nombor 1 pun dah cukup sejuk. So memang senang lah. Terbaik camper van ni. Sebelum sampai campsite, kita singgah jap nak beli nasi. Nampak ada warung kat tepi jalan. Jom try. Ni je yang nampak ada. Ni je lah.
Okay, akhirnya kita dah nak sampai ke campsite. Sekarang dalam pukul 8 malam. Camp Tasik Biru. Dia cakap boleh walk in tadi untuk camper van. Okay, dekat camp Tasik Biru ni dia orang ada provide plug point. So kita orang akan pakai ni lah, extension wire yang dibagi sekali dengan kaca sekali dekat kereta ni, kita sambung ke sana. So korang jangan risau, dalam kereta ni extension wire panjang, okay, ada lagi, nanti kita akan sambung ke sana. Sekarang yang dekat kereta kena sambung pakai yang macam ni. Okay. Camper van ni bila korang dah sambung ke extension, so dia buka lampu sini. Flash pun function bila kereta kita off lah. Okay. Ya, malam ni menu untuk dinner kita beli tadi dekat kedai. Masa kita nak makan dalam ni dekat dining table ni sambil tengok Netflix. Memang convenient lah, semua meja dah ada, apa semua. Kipas pun dibagi. Jom kita makan. Jom. Menu malam ni tadi nasib baik ada kedai satu buka. Nasi goreng kampung, telur dadah. Yang ni telur mata, nasi goreng kampung juga. Okay, sekarang dah dekat pukul 12. Kita orang pun dah nak masuk tidur. So sebelum tu untuk camper van ni kita orang kena set up dulu lah. Tempat tidur dekat sini boleh 2 orang, dekat atas ni boleh 2 orang. Tapi malam ni kita orang plan nak tidur dekat bawah. So kena set up dulu seat ni. Ni kita turunkan. Okay, lepas tu meja yang tadi yang kita orang makan atas ni, ni kita sambung ke depan ni. Lepas dah turunkan semua ni, meja dah cantum, headrest ni kita buka. So jadilah katil. Tilam pun dia ada provide juga.
Nanti kita orang letak atas ni. So sini boleh duduk 2 orang, boleh tidur 2 orang. Okey. Okey. Siap. Untuk bantal, kita orang bawa bantal sendiri. Sebab dia ada provide bantal. Tapi macam biasa kita mesti nak bantal kita kan. So overall selesa lah kat dalam ni. Okay, before tidur, kita tutup semua langsir untuk privacy. Senang je, dia ada switch kat sini. Just tekan. Okay, dia tutup semua. Good morning gang. Suasana pagi di Camp Tasik Biru dekat Melaka ni. Di tempat kita orang set up camper van. Dekat belakang, depan ni view Tasik. Tasik, dan dekat depan sana tu boleh nampak Gunung Ledang dari sini. Memang cantik view. Tengok. Berkabut sikit kalau korang nampak. Tu sana tu view Gunung Ledang. Okay, breakfast pagi ni kita orang nak makan ramen je. Kita orang beli skip mat semalam dengan sausage ni. Okay. Simple je pagi ni. Nantilah baru cari makanan lain. Okay, trip camping kita orang kali ni agak special sikit menggunakan camper van ni. Ni Nissan Elgrand. Nice kan setup dia. Actually ni kawan kita orang punya camper van. Dia bagi kita orang pakai. And then kita orang buat review lah macam mana experience kita orang menggunakan camper van ni. So far ni interior dia. Interior dia sangat selesa untuk 4 orang. Nice lah. Dia kalau nak betul-betul selesa, 2 dewasa, 2 kanak-kanak, should be okay. Jadi dalam dia meja ni boleh tinggikan, boleh rendahkan, nak bawa kiri kanan ke depan belakang, boleh lagi. Terus sini boleh rotate. Yang ni macam semalam kita orang guna untuk tidur. Kita tidur kat bawah ni. Boleh turunkan. Jom kita tengok belakang dia pula. Okay, jom kita tengok bahagian belakang dia pula. So ni kompartmen belakang. Kat sini ada ruang untuk simpan barang. Agak luas lah juga, boleh letak korang punya camping box, bag apa semua. Belah sini pun ada kompartmen. Tinggi juga. Sini pun ada kompartmen. Ni ada water supply system. Ni boleh pakai air. Air boleh isi kat sini. So, power supply dekat sebelah dia tu. Okay, dekat dalam ni ada juga sink dengan dapur. Tapi better pakai
yang dekat luar lah untuk safety kan. Dekat depan ni pula ada dia punya switch, nak check indikator air, nak on lampu, semua kat sini lah. Dengan nak on fridge kat sini juga. So sebelah dapur ni adalah dia punya fridge. Control fridge dekat ujung sekali. Okay, lupa kat tadi, meja, kerusi, stool ni semua dia bagi juga dalam dia punya package lah. Dekat belah dalam ada tilam, lampu, kipas, semua dalam package. So kalau korang sewa camper van ni, kira dah lengkap dan selesa lah untuk small family. Wah, ni kat sini agak kuat. Kita dah selesai camping dekat Camp Tasik Biru. Now kita nak pergi ke next destination, next campsite. Okay, jom. Trip kita diteruskan. Trip camping menggunakan camper van. Kat mana pula agak-agaknya ni lepas ni. Kita orang macam biasa, tadi baru survey-survey sikit tu pun tak ada final lagi lah. Tak tahu nak berhenti kat mana. Tapi mungkin menghala ke belah Johor lah, Johor. Sebab kita dah dekat sempadan. So, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Entah ke mana arah, kami scroll Google Maps, terjumpa satu campsite. Booking on the spot. Bila sampai, laut terbentang luas, bunyi ombak.